Okey, malam ni kita sambung kepada sesi yang kedua. Baru ni kita cerita tentang latihan jururawat. Latihan jururawat. So hari ni kita nak sambung kepada latihan yang kedua, iaitu penolong perubatan ataupun biasa dulu orang panggil apa nak? HA ataupun sekarang ni MA lah, penolong perubatan. Penolong perubatan. Okey, saya nak share screen. Okey, sebelum tu saya nak tahu siapa di sini yang pilihan pertama dia MA tulis 1, kalau pilihan latihan lain tulis 2. Kalau anda pilihan pertama anda ialah penolong perubatan MA tulis 1, dan kalau selain itu boleh tulis 2 lah. Okey. Okey, Syazwan 2, Wani 2, Ahmad Nazwan 1. Okay, tadi yang menjawab ni balik. Nisa 1, Akilah 1, Vicky 1, Syafiqah 1, Atika 1. Okey, terima kasih yang respon. Okey, sebenarnya penolong perubatan ni dan juga jururawat dia dua gabungan, dua gabungan yang penting di hospital. Kalau kita lihat kepada senarai latihan, latihan kita ada selain pada jururawat dan ilmi, kita ada pegawai farmasi, kita ada juru X-ray, kita ada juga juru pulih cara kerja, juru pulih fisioterapi, juru terapi pergigian, juru teknologi makmal perubatan, juru teknologi pergigian. Yang lain tu dia interaksi dia kata bukan kerap lah, tapi MA dengan nurse ni dianya saling bantu membantu. Jadi kalau anda memilih jururawat, anda juga kena tahu juga tentang MA. Rupa juga kalau anda memilih latihan katakan MA sebagai pertama, jururawat kedua, anda kena tahu sebab dia bergantung rapat. Mereka ni adalah dipanggil tangan-tangan kepada doktor. Tangan kanan, tangan kiri. Kalau jururawat dia lebih kepada untuk mengawasi keadaan pesakit, untuk perawatan. Manakala MA ni dia sebagai pengganti kepada doktor. Kalau doktor tidak ada dan masanya di klinik kesihatan, mereka lah yang akan sebagai ganti doktor. Mereka lah yang akan meneliti pesakit yang datang, yang walk-in, dan mereka jugalah yang akan kalau katakan kita nak recommend, dia akan recommend untuk dibawa ke hospital. Jadi mereka dua orang kuat kepada doktor. Saya nak sharekan saya ada buat summary ni. Sama seperti yang kita bincang baru ni, biasanya soalan-soalan latihan para perubatan ni kita boleh bahagikan kepada 5, iaitu pertamanya ialah soalan berkaitan tentang diri anda sebagai calon. Dia akan tanya background anda, belajar kat mana dan sebagainya. Soalan kedua ialah tentang latihan. Jadi kalau latihan dia ialah penolong perubatan, anda kena tahu agak detail, iaitu kena tahu tentang latihan ni, apakah skop tugas, di manakah ILKN yang menjalankan latihan ini. Yang seterusnya adalah soalan-soalan berkaitan dengan KKM, Kementerian Kesihatan. Yang keempat, soalan berkaitan pengetahuan am, dan yang kelima ialah soalan-soalan situasi. Soalan-soalan situasi. Jadi kita tengok sedikit kepada ni. Jelas tak ni? Jelas, Tuan. Jelas, okey, saya tak perlu untuk saya.
Ini dia punya ni. Okey, kita terus pergi kepada untuk pengetahuan calon-calon yang first time mungkin mereka penolong pegawai perubatan ataupun dipanggil assistant medical officer ataupun lebih pada MA lah, medical assistant. Jadi merupakan satu profession yang unik di Malaysia. Ini salah satu pekerjaan yang mempunyai akta sendiri. Akta ni undang-undang lah, undang-undang. Semua penolong pegawai perubatan terikat kepada Akta Pembantu Perubatan 1977. Nama lain bagi penolong perubatan adalah MA, Medical Assistant. Sebelum ini dikenali dengan Hospital Assistant ataupun kami dulu panggil dresser. Nanti kalau sakit tu ada luka-luka apa kan, yang akan buat dressing. Dressing itu membalut luka ialah MA lah. MA. Okey. Deskripsi tugas. Apakah tugas pegawai perubatan ini? Mana kata bila mereka lulus nanti grade dia adalah grade U5. Grade U5. Anda calon SM, bila kalau anda tu bekerja, grade anda adalah U1. Tapi kalau lepas ikut diploma 3 tahun, anda akan dapat grade U5. Jadi tugas dia adalah merawat pesakit dalam skop yang ditetapkan. Yang kedua, bertanggungjawab dalam merawat pesakit atau melaksanakan prosedur untuk tujuan rawatan di fasiliti yang ditetapkan. Mana kata prosedur adalah prosedur kalau luka, aksiden nak balut semua, itulah MA yang akan buat. Yang ketiga, melakukan ujian dan saringan bagi tujuan diagnostik. Diagnostik ialah kita nak tahu apakah sakit yang dihidapi oleh pesakit. Okay, dia akan jalankan beberapa ujian diagnostik. Yang keempat, mengendalikan peralatan perubatan tujuan rawatan, bertanggungjawab dalam menyediakan, mengawal, mengelola perawatan perubatan di jabatan agar peralatan perubatan yang ada diselenggara dan dapat digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Yang kelima, mengendalikan program-program kesihatan awam, bertanggungjawab bagi mengendalikan program-program saringan, intervensi dan sebagainya. Kalau anda ingat, kalau masa COVID dulu, saya pada doktor yang menjalankan vaksinasi suntikan, kebanyakannya ialah MA ya. Kebanyakannya ialah MA yang menjalankan tugas. Okay, ini adalah skop tugas lagi mendetail dekat sini. Jadi antara tugas MA, satu ialah peranan primary punya function. Tugas utama dia ialah penjagaan perubatan primer, memeriksa, mendiagnos dan merawat pesakit yang ringan, penyakit yang ringan. Jadi kalau ada orang pergi klinik kesihatan, sakit demam, batuk, maka MA inilah yang akan memeriksa. Mereka yang akan memeriksa. Itu primer. Yang kedua ialah penjagaan kemalangan dan kecemasan. Bila ada aksiden, ambulans dipanggil, maka ada 2 orang yang akan pergi, iaitu satu ambulans driver, yang kedua adalah MA. MA inilah yang akan memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan. Jadi kalau MA ini selain daripada ward, mereka juga ada di ward kecemasan. Jadi sebagai ketua pasukan ambulans dan memberi jawatan kecemasan protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, tugas-tugas lain ialah peranan-peranan seperti pentadbiran dan juga ada peran khusus tengok pada wad lah. Jadi sebagai seorang yang nak berkecimpung, anda nak memulakan karier dalam bidang kesihatan, anda kena tahulah apa nama jenis wad yang ada di hospital. Misalnya kalau ortopedik ialah untuk bahagian tulang, psikiatrik ialah mental, kardiologi ialah jantung dan sebagainya lah. Tempat latihan pula dia ada 4 tempat di mana khusus pegawai perubatan diadakan, iaitu di ILKM Alustar, ILKM Alam Syah di Perak, Johor, Kota Kinabalu dan juga Kuching. Di samping itu ada 2 juga ILKM di Seremban dan Alustar lebih kepada pembantu perubatan. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan-soalan yang boleh ditanya oleh
panel peneroka kat sini ada lebih kurang 58. Saya just screenshot sebahagian dia. Antaranya macam inilah yang biasanya anda kena tahu lah, timbalan Menteri siapa Menteri Kesihatan, timbalan dia, KSU, Ketua Pengarah dan juga Pengarah Kesihatan Negeri. Itu adalah tentang KKM. Kalau pengetahuan am yang lain ialah misalnya rukun negara, siapa agung dan juga lain-lain lagi lah. Kerajaan ni kerajaan apa dan sebagainya lah. Okey. Satu lagi yang biasanya yang mencabar bagi calon temuruga MA ni ialah banyak benda-benda yang secara detail anda kena tahu, sebab MA ni dia ambil peranan sebagai doktor, maka dia kena tahulah beberapa secara mendalam lah. Kata kena ulang kaji subjek biologi, tengok apa-apa penyakit yang berjangkit, tak berjangkit, apakah suhu badan normal, apakah suhu badan bila demam tu bacaan dia berapa, apakah vital sign. Vital sign ni bila merawat sakit ni apa benda yang juga ambil. Bacaan satu, bacaan suhu badan, yang kedua tekanan darah, kemudian oksigen dan sebagainya. Itu ialah vital signs lah. Vital signs, kemudian alat yang digunakan untuk jantung terpanggil stetoskop. Dan kena tahu juga fungsi darah lah, apa itu capillary, artery, vena dan sebagainya lah. Okay, saya tengok beberapa contoh soalan lah. Inilah ulang balik yang tadi, apakah skop tugas? Skop tugas, anda kena ingat skop tugas ni. Tugas, okey. Kemudian ini visi dan misi. Kalau KKM, kita tahu apakah misi dan visi KKM. Dan juga apa moto dia. Moto KKM ialah kami sedia membantu. Ini ialah apa itu penyakit kardiovaskular. Tadi saya dah sebut masa jurawat ni. Penyakit yang melibatkan jantung atau saluran darah. Seperti kalau sakit kena serangan jantung, kena stroke, hipertensi, darah tinggi dan sebagainya lah. Okey, tambahan juga kepada ni, anda kena tahu juga tentang piramid makanan. Tentang piramid makanan. Piramid makanan ni ialah bagaimana untuk badan yang sihat kita kena ikut. Ambil misalnya yang atas ni kita kena ambil paling sedikit lah. Garam, gula ni kena ambil yang paling sedikit. Manakala macam ayam sederhana, banyak kita kena ambil ialah biji-bijian dan sayur-sayuran, dan yang paling banyak ialah mengambil kata bijirin ataupun ubi-ubian. Ini arah satu lah. Ini piramid makanan. Piramid makanan. Dia datang sekali dengan bila biasa piramid makanan dia akan juga dengan konsep suku-suku. Konsep suku-suku. Okey, seterusnya apa soalan yang boleh tanya ialah kempen kesihatan. Anda perlu ingat at least 5 lah. Kalau ditanya sebutkan kempen kesihatan, cuba sebut 3 hingga 5 lah. 3 hingga 5 kempen. Okey, ini kempen suku-suku separuh ialah tentang makanan tadi lah. Nanti kat ujung kita ada tunjuk gambar sikit. Okey. Ada juga soalan yang dulu ditanya apakah nama jantung dalam bahasa Inggeris. Nama jantung dalam bahasa Inggeris. Okey. Kemudian pengarah kesihatan negeri. Saya sebut tadi ada 5 tokoh watak utama, menteri, timbalan menteri, ketua sekretariat kementerian, ketua pengarah dan juga pengarah negeri. Pengarah negeri, pengarah kesihatan. Katakan anda orang Sabah, maka pengarah kesihatan negeri adalah Dr. William Gutulis. Kalau negeri lain ada kena ingat, kalau katakan ada calon Perlis, kena ingat siapa dia. Soalan yang mungkin ditanya lah. Ini yang Dr. Ghazali Cik. Kalau Kelantan, Dr. Azman Yaakob. Ini fakta ini tepat pada 18 April lah. Saya rasa tidak ada banyak perubahan. Cuma kalau anda calon tahun lepas, ada beberapa perubahan kat sini lah. Anda kena pastikan ada yang macam Kelantan tu, Dr. Zaini dah bersara dan sebagainya lah. Pastikan anda tahu maklumat yang terkini. Seterusnya adalah tentang nama penyakit berjangkit. Okey, dia akan tanya namakan 5 penyakit berjangkit. Contoh dia adalah HIV, campak, COVID, influenza, hepatitis. Jadi kita saya sebut tadi, at least dapatkan 3 hingga 5. Bila minta contoh, bagi 3 hingga 5. Penyakit tak berjangkit pula ialah kanser, darah tinggi, buah pinggang, kencing manis, asma.
Dia tak berjangkit tapi dia mungkin dari segi keturunan. Keturunan, katakan kalau mak ayah kita ada kencing manis, kemungkinan kita ada ialah agak tinggi jugalah. Jadi kita kena jaga pemakanan. MA dia kena tahu apakah suhu badan normal. Badan normal ialah 37.5 darjah ke bawah. Itu ialah suhu badan normal. Okey, dikira demam bila lebih daripada 37.5. Betul kat sini ialah suhu badan demam ialah antara simptom. Simptom ni ialah tanda-tanda. So anda kalau anda jawab dalam temuruga, anda guna term-term medical, simptom, nampaklah anda memang minat dalam bidang kesihatan. Simptom demam, sakit kepala, menggigil, ada ruam, demam tinggi lah. Ini contoh-contoh vaksin. Contoh-contoh vaksin, kita ada banyak vaksin untuk pelbagai penyakit. Ini sebenarnya COVID-19 ni. COVID-19, influenza, dan pneumococcal, polio, rubella, meningitis. Dia anda cuba tunjukkan kepada panel bahawa anda tahulah, anda buat homework, anda buat persediaan. Benda ni semua ni ialah SPM biology sukatan anda patut tahulah. Ini adalah vital sign dia. Katanya apakah vital sign dia? Bila merawat sakit, MA dia tahu suhu badan lebih daripada 7.5, tekanan darah lebih daripada 140/90, dan juga nadi lebih daripada 100. Dan bacaan oksigen ialah 95%. Bila 85%, inilah kita kata masa COVID dulu, sakit ditidurkan. Kemudian dia mungkin tanya juga apakah fungsi dia. Kalau anda nampak dapat jawab dengan ni, dia akan pergi terus apakah fungsi darah. Apakah fungsi darah dan juga jenis saluran darah, kapilari, arteri dan vena. Kemudian tentang KKM, selain daripada ini mungkin yang ditanya adalah apakah budaya korporat. Budaya korporat KKM ada 3, iaitu penyayang, profesional dan kerja berpasukan. Okay. Penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme. Moto dia ataupun slogan dia, kami sedia membantu. Kami sedia membantu. Soalan lain mungkin tanya adalah SPA. Siapakah pengurus SPA? Maka pengurus SPA lah sekarang ialah Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Jailani Muhammad Yunus. Ini ialah yang kata tadi dari segi pemakanan, konsep suku-suku separuh-separuh. Suku-suku separuh-separuh. Kalau makanan kita bagi berempat, 1/4 suku untuk karbohidrat, kemudian kita ada sayur, kita ada protein, kita ada buah. Kita ada buah. Kalau kasih kata nasi hanya perlu suku pinggan, bukan penuh pinggan. Sekarang kita lihat ramai kita 3/4 daripada makanan kita adalah nasi, sayur tak ada, buah tak ada. Jadi dia tak baik untuk kesihatan lah. Sebab banyak penyakit asalnya daripada pemakanan kita. Itu itu saja secara ringkas tentang latihan penolong perubatan. So saya buka kepada apa-apa soalan anda. Saya bagi 5 minit. Ada soalan tanya tak? Anda boleh tulis di bahagian ni kalau ada setting ataupun ada on-kan mic kalau nak tanya. Bagi Jalan Sarawak dah minggu depan ada 6 hari lagi. Kalau yang hari pertama 22 ini dah 16, ada 6 hari lagi. So apa yang anda perlu buat ialah anda perlu isikan borang. Kemudian pastikan dah ada sijil, bukti sekolah, CV SPM, bawa semua CV yang asal. Asal. Okay, soalan bagaimana shift kerja MA sama ke dengan nurse? Okay. Dia tengok di mana penempatan dia. MA ni dia mungkin dia lawat, mungkin juga di kecemasan, dan dia juga kalau dekat klinik kesihatan, biasanya klinik kesihatan dia masa dia adalah siang hari lah, 8 to 5. Kemudian orang standby untuk
emergency. Kalau emergency mereka akan pergilah, tak kira lah pukul berapa emergency. Itu kalau yang ada ditempatkan di klinik kesihatan. Kalau di hospital, tengok kalau macam ada juga macam yang menjalankan postmortem. Postmortem kalau yang kemalangan yang meninggal, bilik mayat, biasanya MA lah. Biasa MA lah yang ni, bukan nurse MA. So nurse lebih kepada nak merawatan, pastikan sakit, ambil ubat, kemudian memantau bacaan jantung, oksigen semua, tekanan darah itu lah. Jadi dia saling melengkapi lah. So lebih kepada MA ni lebih kepada ni lah untuk ganti doktor kalau doktor tak ada. Saya boleh jawab apa yang saya tahu, yang saya tak tahu saya tak boleh nak jawab lah kan. Dan saya minta maaf kalau yang tu. Okey, apabila katakan anda, dia biasa kalau lepas-lepas, calon yang berjaya, sebelum 60 degree dia kena buat medical check-up. Medical check-up, di mana doktor akan buat pemeriksaan, kemudian dia akan bagi recommended sama ada calon ni layak dipelatih ataupun tidak. Dia ada beberapa penyakit yang, kalau penyakit tu berjangkit dan ni dia tak boleh jadi pelatih lah. Tapi apapun sekarang ni anda pastikan dan bagi lepas dulu. Lepas interview supaya anda dalam masa dalam calon yang ditawarkan tawaran. Cuma dalam borang yang baru tu, anda tik setakat yang anda tahulah. Anda stick setakat yang anda tahu. Boleh ajar cara nak jawab soalan skop tugas yang lengkap dan tak nampak macam hafal. Dia anda dapat dia punya key point dia apa. Key point dia apa hafal itu dan buat ayat sendiri. Jangan hafal. Kita tadi nampak panjang kan, anda simplify kan. Skop tugas banyak membantu kalau di klinik kesihatan ialah menjalankan tugas-tugas doktor untuk rawatan penyakit sakit ringan. Kalau dekat hospital, kalau dia unit kecemasan, bila katakan dia ada dua, satu MA yang ada di tempat, yang pergi ke tempat kemalangan, dan ada lagi MA yang bertugas di ward kecemasan. Bila sampai saja, mereka akan menjalankan rawatan seterusnya lah. Anda kena tahu juga kalau kecemasan tu berapa dipanggil zon. Ada 3 zon. Zon merah, zon kuning dan zon hijau. Zon hijau ni kalau macam sakit biasa-biasa boleh lambatkan. Yang kritikal zon merah lah. Zon merah ni bila katakan kemalangan tu ada sakit tu koma ke, kan darah banyak keluar kan, mereka akan beri tumpuan kepada zon merah. Kalau zon kuning tu kurang sikit. Jadi anda boleh cuba Google, tengok kerja-kerja. Saya dalam YouTube tu banyak ada dia orang share tugas-tugas MA, pengalaman-pengalaman mereka yang bertugas sebagai MA lah. Okay. Bolehkah seorang menjadi mengalami Parkinson? Saya tak pasti. Dalam setahu saya tak pastilah itu. Dia doktor juga. Bila anda nak melapor diri anda kena buat ni, maka dia kena jadi. Dia kalau darah tinggi dia bukan kritikal, dia boleh ni, anda boleh anda boleh jadi pelatih. Syaratnya anda jaga pemakanan, makan ubat secara berkala, tidak masalah. Okey, so tarikh Semenanjung dan Sabah saya belum dapat info lagi, tapi saya rasa tak lama lah. Tak lama lah. Contohnya macam Sarawak ni dia bagi at least 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu sebelum hari pertama sesi 22 tu lebih kurang kira seminggu lagi lah. Dia akan bagi masa lebih kurang 10 hingga 11 hari minimum untuk kalau membuat persediaan. Okay, kalau ada penyakit darah tinggi tak ada masalah, kecemaran tak ada masalah. Kalau anda selalu ambil ubat kan. Thalassemia saya tak pasti, saya tak pasti boleh ataupun tidak ni. Saya tak pasti. Dia yang confirm tak boleh kalau calon tu ada penyakit mental, kesihatan mental, ada penyakit berjangkit, penyakit berjangkit, macam tadi kita sebutkan contoh penyakit berjangkit, maka itu
susah nak lepas lah. Susah nak lepas. Dia kalau anxiety itu bukan ketika kita tengok pada tahap. Kalau mental health anxiety ni dia ada peringkat dia, level degree dia. So benda tu biasanya benda boleh dirawat. Kalau benda yang boleh dirawat tidak masalah. Tidak masalah. Dia tanya ada apa-apa soalan, saya akan suggest anda bagi tahu harapan. Saya tidak ada apa-apa soalan tuan, tapi saya berharap saya diberi peluang untuk dipilih sebagai pelatih kerana saya amat berminat. Amat berminat, anda boleh katakan anda ada idola anda. Mungkin mak tahu, pak tahu kerja PMA, itu idola anda. So anda tekankan anda berminat. Kalau anda sekarang sedang belajar, bagi tahu anda sedia untuk berhenti untuk jika ditawarkan sebagai pelatih. Anda ada kesediaan lah. Barulah dia boleh ni lah. Skor dia akan tinggi lah. Jangan kata tiada persoalan. Nyatakan harapan itu. Harapan. Jangan tanya soalan bila result nak keluar, itu dah normal. Tanya soalan itu. Result akan keluar biasa sebulan, bulan 2 lah. Itu saya jawab setakat tu lagi. Nur Hayati tanya apa ni? Dia actually semua ni kalau anda lepas surgery ke apa benda kan, benda tu kalau anda tak declare, dia orang tak tahu. Cuma bila kata dia tengok apa macam mana anda prestasi anda masa itu, masa tu dia akan recommend anda untuk seterusnya, peringkat seterusnya. Yang detail tu dia akan pergi kepada masa penasihatan. Dia untuk makluman bila anda berjaya nanti, apa yang anda perlu buat, satu anda kena dapat orang kesihatan perlu diisi, kemudian anda kena ada perjanjian, anda cari penjamin, penjamin sebab selama anda belajar 3 tahun ni semua ditanggung oleh KKM, kajian tanggung. So dia ada macam seolah macam beasiswa lah, beasiswa. Jadi segala yuran semua kajian tanggung. Jadi dia nak pastikan calon yang betul-betul sihat akan dapat complete latihan 3 tahun tu lah. Jadi pada saya lalui dulu interview ni, jangan overthinking. Ada anxiety, boleh kata ada ni kan. Benda tu kalau ni kita cuba dulu. Kemudian dia doktor yang merawat nanti, yang buat pemeriksaan kesihatan, yang akan sign, yang tu yang akan menentukan sama ada anda boleh tak untuk ikuti latihan 3 tahun ini. Okey. Soalan akhir saya dah jawab tadi kan, apa-apa soalan tu. Okey, lagi dah. Adakah dia hanya akan ditemui? Ya, dia di hospital ataupun klinik kesihatan sajalah. MA ni di hospital atau klinik kesihatan. Manakala di hospital dia ada banyak wad kecemasan, lepas tu wad bilik mayat kan. Dan juga beberapa yang lain lagi lah. MA ni. Anda boleh cari maklumat-maklumat ni. Dalam TikTok pun ada mereka yang bekerja bidang ni share pengalaman mereka lah. Kalau pernah tolak tawaran, panel pernah menduga dapat detekkan. Ya, dia kalau dalam bila keluar nama anda, dia panel boleh tengok dalam sistem. Sistem dia tengok, okey, anda pada katakan tahun lepas, anda tak attend penunggu, tak attend exam. Dia akan tulis, tak ada exam. Kemudian mungkin anda ditawarkan, tapi anda tolak. Dia akan tulis, anda kena cerita lah. Dah tolak dulu sebab sekian mungkin kadang tak mengizinkan, kadang keluarga saya terpaksa tolak. So cerita yang sebenarnya. Dia kena suka anda terus terang lah. Okay? Mungkin boleh kata masa tu ibu bapa tak sihat, tak ada orang nak jaga, saya tolak. Okay? Okay, recording ni insyaAllah saya akan bagi selepas saya edit, saya akan bagilah macam dirawat lah. So siapa yang tak tengok lagi latihan dirawat tu boleh tengok balik. Dia akan, saya tak nak soalan-soalan yang saya kongsikan tu overlap.
boleh. So biar ada yang tu supaya anda boleh tahu kepelbagaian dia lah. Okay. Gastrik okey. Dia bukan gastrik penyakit biasa. Kalau sakit sesama gastrik tak ada masalah. Syarat dia anda ambil ubat lah. Tak ada masalah. Dia kalau macam dia katakan untuk latihan ni, kalau calon biasanya calon Sabah Sarawak dia akan bagi prioriti di Sabah Sarawak lah. Semenanjung di Semenanjung. Sebab dia kalau letak orang Sabah pergi ke Semenanjung, dia nanti kerajaan tanggung penerbangan pergi balik, start nanti dan sebagainya lah. Jadi dia biasa bagi kalau di Sabah Sarawak ada kursus ni, latihan ni, maka dia akan bagi kepada tempat sana lah. Kecuali kalau kota tu dah habis. Adanya hanya di Semenanjung, maka terpaksa lah pergi ke Semenanjung. Juga kecuali latihan-latihan misalnya yang tidak ada di ILKM Sabah dan Sarawak, maka terpaksalah misalnya kata saya farmasi di Ipoh, jadi kena pergi ke Ipoh lah. Okay. Lepas tak interview kalau BM tak okey, dia BM ni secondary BM ni. Yang penting adalah prestasi anda dan tunjukkan bahawa anda sedar BMI anda agak tinggi dan anda berusaha untuk menurunkan ke bacaan yang ideal. Tidak ada masalah. Dia kalau peringkat jawatan tu memang spesifik. Misalnya jurawat dia mention BMI maksimum 28 ataupun 26. Tapi untuk pelatih ni dia punya ni tidak ada ni lah. Cuma kalau tengok prestasi anda masa anda jawab soalan, anda boleh convince bahawa anda sedar anda ni overweight, anda akan dapatkan BMI sebab dia bidang kesihatan ni banyak pergerakan, nurse ataupun MA ni banyak pergerakan. Kecuali lah misalnya kalau anda juruterjun makmal, maka banyak duduk setempat. Tapi nurse dengan MA ni banyak ada pergerakan. Dia kena seorang yang fit untuk menjalankan tugas. Okay, dah sampai 10.25, ada lagi tak? Alexandro, boleh saya tahu jawapan yang sesuai jika tanya di mana saya sudah mempunyai diploma yang sedia ada tapi masih memilih untuk jawatan jururawat. Itu tak ada masalah. Saya ada banyak student-student yang ada diploma dalam marketing, diploma dalam law, tapi mereka kata sebab mereka berminat, minat dalam bidang jururawat. Minat jururawat dan mungkin minat baru datang, kan dulu tak nampak sangat tapi sekarang dah nampak minat dia, kecenderungan itu anda boleh kata anda bersedia untuk belajar lagi, tidak ada masalah. Walaupun anda sudah ada diploma. Adakah panel tahu sebab macam ini, panel tak tahu, panel hanya tahu katakan OneZaf ni berapa kali dia minta, 4 kali, 5 kali, dia akan tahulah 5 kali itu 3 kali sampai kat PC, 2 kali sampai dekat peringkat, dia akan tahu yang tu lah, dia akan tahu. Sebab kadang dia tak tahu, dia tak tahu. Penalti, adakah ada penalti sekiranya dah dapat tahu tapi ditolak, mungkin faktor sambung belajar. Dia penalti ni bila anda dah masuk, dah lapor diri, kemudian mungkin bulan ketiga anda dah mula dapat allowance, itu anda kena deal dengan ni lah. Anda kena deal dengan pengarah ILKMD lah. Kita keadaan sebenarnya lah. Cuma saya tengok banyak kesnya yang tak bersedia. Kalau dia masuk sebulan 2 bulan, tak tahan dengan environment, nak berhenti. Jadi sayanglah anda telah menafikan tempat calon-calon lain yang amat berharap tempat. Jadi fikir-fikirkan dululah sebelum nak terima tu. Fikir-fikirkan dulu nak terima tu. Elakkan daripada ni lah. Dia kalau kira penalti diploma ni 110,000, lepas tu dia nak ada penjamin. Dia penjamin, ada 2 orang penjamin lah.
bahawa akan jamin anda akan meneruskan latihan sampai habis. Kita tanya pasal kalau saya tak hadir tenaga sebab tengah periksa, tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Boleh cerita kalau ditanya kenapa tak datang tenaga, bagi tahulah mungkin saya ada clash dengan peperiksaan, tak ada masalah. Tidak akan di senarai hitam, tak ada list. Boleh minta lagi di masa-masa akan datang. Katakan sekarang anda minta separah, lepas tu anda dah belajar, anda dapat diploma ke apa degree ke, ada jawatan lain, anda boleh cerita lah. Kalau tanya kenapa tak ni, boleh cerita. Cerita yang sebenarnya senang. Jangan orang kata pusing-pusing. Kalau tak tanya tak senyap je lah. Kalau tak tanya senyap je lah. Okay, underweight pun tak ada masalah. Beritahu lah anda makan vitamin untuk supaya ideal. Dia gini lah, masalah kadang macam MA ni, saya lihat kepada ini tidak ada dalam hitam putih, tapi biasanya MA kecenderungan dia lebih kepada calon lelaki. Katakan MA nak ambil 10 orang, maka mungkin 8 tu ialah lelaki, 2 perempuan lah. Jadi kalau perempuan dia kena bersaing lah. Super juga dengan jurawat lah. Kalau calon lelaki tu dia ada advantage, ada advantage. Nak tengok balik sejak berapa kekosongan untuk MA ni. Kalau anda lihat kepada tengok pada Elan pada Elan dia pegawai perubatan banyak kosongan ni. Kalau jurawat ada 2,000, MA ada 585, banyak. So buat yang terbaik lah. Simpanan pun banyak, 170. Jadi buat yang terbaik. Jangan overthinking, buat lebih baik. Pertama sekali tahu apa skop tugas latihan. Okey, baca sikit tentang KKM, menteri, motor dan juga ada punya logo, apa maksud tangan kan, warna merah dan sebagainya. Pengetahuan kalau anda orang Johor, pastikan anda tahu siapa Nam Sultan, nama menteri besar. Okay. Kemungkinan tu ada. Kalau dulu jumpa panel dan kali jumpa panel yang sama, tidak ada ni, ada setengah calon tu dia jumpa panel pun kecam kat dia. Mendapat cam awak ni dulu kan. Anda cerita lah. Saya tak pernah berputus asa, saya terus mencuba lah kan. So harap kali ni tuan dapat rekomen saya lah. Anda hanya cerita apa yang ditanya. Ya? Anda cerita apa yang ditanya. Bahasa jawab dalam bahasa baku. Jangan bahasa jawab dalam, kalau Sarawak jangan jawab dalam bahasa Sarawak. Cakap dalam bahasa macam anda lisan bahasa Malaysia SPM kan. Macam tu lah jawapannya. Okay, saya rasa tu saja kot. Dia kalau pengalaman kerja ni anda kena cuba kaitkan, anda cuba kaitkan dengan bidang kesihatan ni. Misalnya katakan anda pernah kerja dengan kedai runcit, anda sebagai cashier, kata saya ada pengalaman berurusan dengan pelanggan-pelanggan. So saya ada kemahiran komunikasi. Saya sabar melayan kerenah. Mana kata dalam jadi bidang kesihatan ni anda kena ada berbagai kerenah pesakit kan. Okey, Stephen ditanya pasal resume. Resume kalau tidak ada pengalaman, anda cuma tuliskan apa penglibatan kat sekolah. Kat sekolah ceritakan anda jadi ahli bulan sabit, persatuan ataupun anda kata mungkin anda pernah terlibat dalam program kemasyarakatan tempat anda, mereka membantu mangsa banjir ataupun kempen-kempen kebersihan walaupun tidak ada sijil. Anda boleh cerita benda tu. Okey, saya rasa last sekali soalan. Kalau calon simpanan, dia akan panggil intake seterusnya. Dia
saya tak pasti sebab challenge fund ni baru kali kedua ada. Sebenarnya tak ada. Cuma dia biasanya dia akan ada 2 intake. Sama katakan dalam Oktober, calon yang terpilih akan lapor diri. Kemudian dia tengok mungkin dalam katakan 100 yang dipanggil tu mungkin ada 20 yang tolak. Maka dia akan tawarkan 20 tempat ini kepada calon simpanan yang bernombor 1 hingga 20. Mereka mungkin akan lapor diri 1 bulan lepas tu lah. Sama ada mereka akan ditawarkan untuk intake yang seterusnya, tak pastilah. Cuma kalau anda calon simpanan baru ni, anda boleh highlight kepada panel maklumkan tuan, saya dulu adalah calon simpanan. So sekarang kali ini dapatlah dipilih sebagai calon pelatih untuk lapor diri. Kadang mungkin panel dia tak perasan benda tu, ada kena highlight lah. Bahawa anda kata anda dah ada, anda kalkulasi dah memikat hati panel, tapi mungkin skor anda, mungkin dia nak 100 orang, anda ranking anda 100, nombor 101. Jadi anda terlepas. Jadi anda kena cerita. Kena maklumkan. Jangan senyap. Jangan senyap. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada yang join. Saya harap dia dapat membantu anda sedikit dalam persediaan anda untuk temu juga nanti. Saya stop recording. Okay.